Apakah hukum buka puasa bersama kekasih hati? Sebab ramai yang buat begitu. Hukumnya boleh dosa. Dia tidak boleh berduaan, melainkan kena ada mahram. La yakhluwan ahadukum bimra'atin illa ma'azi mahram. Tak boleh kamu bersunyi dengan perempuan yang bukan mahram, melainkan ada teman mahram. Kita nak berbuka dengan kekasih kita, tunang kita, boleh. Bawa ayah dia, bawa tok dia buka sekali. Tok duduk tengah, nu duduk lain. Cakap nak cakap angkat. Faham? Mu tak boleh nak buat maksiat. Lepas tu Nabi kata kalau bersunyi tak boleh. Kerana manusia ni laki-laki perempuan. Zuyyina linnas hubu syahawati minan nisa. Dijadikan kalau laki-laki digalak dengan orang puan. Kalau orang puan dia jadi gelenyar kalau ada orang lelaki. Betul tak? Siapa sini orang lelaki dia tak ada kisah kalau ada dengan orang puan tak berasa apa. Cik bangun. Kalau tidak gay mati pucuk. Faham? Kita ni jangan jadi macam kita ni macam besi berani. Besi berani kalau kita letak jauh dia lebar. Faham? Dia duduk diam. Cebur dekat, gerak. Itulah manusia. Faham? Kerana Allah cipta Nabi Adam, Allah cipta kita ni, Allah letak satu application dalam, iaitu suka kepada perempuan. Faham? Suka pada perempuan. Dah. Kalau duduk dengan perempuan tengah malam, bini tak tahu, dalam kereta, tepi Drobrihnya, malam Jumaat, lebat hujan, dengan petir, tepung, rebang-rebang, perempuan umur 19, pakai sekut nampak peha ni. Mu pegang peha ke baca sifat 20? Jawab betul dah surah tak baik. Ikhlas jawab. Nak dengar? Itulah laki-laki, betul tak? Dia akan jadi takkan baca sifat 20, tak waktu ambil surat Yasin. Gitu. Dia baca Alfiah Ibn Malik. Dah dah. Siapa-siapa pun, betul tak? Dia menyakit. Sebab tu syadud zara'in, jangan berbuka dengan kasih gitu. Bukan budaya Islam. Faham? Itu orang kafir lagu tu. Nak buka, tapi bila mu nikah dah tak bawa pula bini duduk tepi batas buka. Buka syak, bini di rumah berat tonggeh. Faham? Tu suat. Apa? Laki buka situ, buka sini, bini cakoh di rumah. Faham? Itulah orang laki-laki. Bila kasih habis tepat pergi buka. Siapa dalam hutang sekayu buka puasa. Tahu tak? Tengok kalau orang tunang nak balik daripada Terengganu nak balik haji. Bila tunang dia naik atas belakang motor dia. Dah masuk gear 2, gear 1 semua. Dari Terengganu kalau pakai haji. Jadi saya tok kamu. Faham? Tapi kalau nikah dah, bini duduk masuk gear 5 lalu. Kata. Jadi dak retok dah. Faham? Nampak bodoh je. Tahu tak? Itulah orang lelaki. Tu, ke tak betul? Mu aja buat tu.